Fadilat zikir, hadis 18. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan anak jari digunakan untuk menghitung wirid yang dibawa, kerana anak jari akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An Yusayrah wa kanat minal muhajirat qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum nabit tasbih wa tahlil wa taqdis wa kidna bil anamil fa innahunna mus'ulat mustantaqatu wa la taqfulna fatansayna rahmah. Artinya, diriwayatkan daripada Hazrat Yusayrah radhiyallahu anhu, katanya seorang daripada wanita muhajirin berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada mereka, hendaklah kamu baca tasbih, iaitu subhanallah, tahlil iaitu la ilaha illallah, dan taqdis iaitu subhanal malikul quddus atau subuhun quddus wa rabbul malaikat waruh, dan hitunglah yang kamu bacakan itu dengan anak jari kamu, kerana sesungguhnya anak jari kamu akan disoal dan ia akan bercakap. Jangan kamu lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu lalai, kamu akan terjauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Abu Daud. Artinya, diriwayatkan daripada Hazrat Husairah radhiyallahu anhu, katanya seorang daripada wanita muhajirin berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, hendaklah kamu baca tasbih, iaitu subhanallah, tahlil iaitu la ilaha illallah, dan taqdis iaitu subhanal malikul quddus atau subuhun quddus wa rabbul malaikati waruh, dan hitunglah yang kamu bacakan itu dengan anak jari kamu, kerana sesungguhnya anak jari kamu akan disoal dan ia akan bercakap. Jangan kamu lalai, yakni daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu lalai, kamu akan terjauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Abu Daud. Keterangan: tangan, kaki dan seluruh bahagian anggota badan manusia akan ditanya pada hari kiamat apakah amalan baik dan buruk yang telah dilakukannya. Perkara ini disebutkan pada banyak tempat dalam Al-Quran. Disebutkan pada satu tempat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum. Artinya, pada hari lidah, tangan serta kaki mereka menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri tentang segala yang mereka lakukan. Surah An-Nur. Pada hari lidah, tangan serta kaki mereka menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri tentang segala yang mereka lakukan. Surah An-Nur ayat 24. Dan disebutkan dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar. Artinya, dan ingatlah hari dihimpun Allah, musuh-musuh Allah, untuk dibawa ke neraka. Surah Fussilat ayat 19. Dan ingatlah hari dihimpun musuh-musuh Allah untuk dibawa ke neraka, yakni surah Fussilat ayat 19. Beberapa kisah telah diceritakan dalam pelbagai hadis. Disebutkan dalam sebuah hadis dibahawa pada hari kiamat, orang-orang kafir walaupun mereka mengetahui amalan buruk mereka, namun mereka akan mengingkarinya dengan berkata, saya tidak melakukan sebarang dosa. Akan dikatakan kepada mereka, jiran kamu akan menjadi saksi. Dia akan berkata, kerana pemusuhan mereka akan bercakap bohong. Kemudian akan dikatakan kepada mereka, kawan-kawan dan sanak saudara kamu akan menjadi saksi. Si pendosa itu akan mendustai mereka juga. Kemudian anggota-anggota badannya akan menjadi saksi terhadapnya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang lain bahawa mula-mula sekali paha akan menjadi saksi atas penggunaan paha tersebut dalam melakukan amalan yang buruk. Disebutkan sebuah hadis yang lain bahawa orang yang paling akhir yang akan melintas tiang sirat
dalam keadaan terhuyung-hayang, jatuh bangun seperti seorang kanak-kanak yang terhuyung-hayang, jatuh dan bangun ketika dipukul oleh ayahnya. Malaikat akan berkata kepadanya, adakah kamu akan memberitahu semua amalan yang kamu lakukan jika kamu dibenarkan berjalan melintasi titian sirat dengan betul? Dia akan berjanji bahawa dia benar-benar akan memberitahu kesemuanya. Dia akan bersumpah dengan nama Allah SWT bahawa dia tidak akan sembunyikan sedikit pun. Maka malaikat berkata, sekarang kamu bangun dan berjalanlah. Dia pun dapat melintasi titian sirat dengan mudah. Setelah dia dapat menyeberanginya, maka dia ditanya, sekarang beritahulah. Dia mula terfikir bahawa jika dia mengakui dosa-dosa yang telah dilakukannya, mungkin dia akan dikembalikan. Oleh itu, dia terang-terang akan mengingkari dan akan berkata, saya tidak pernah melakukan apa jua dosa. Para malaikat berkata, bagaimana sekiranya kami datangkan saksi? Dia mula melihat ke sana sini dan mendapati bahawa tidak ada sesiapa pun di sekelilingnya. Dia terfikir dari mana akan dia datangkan saksi. Semua manusia telah sampai ke tempat mereka masing-masing. Dia akan berkata, baiklah, datangkanlah saksi-saksinya. Anggota badan akan diperintahkan supaya menjadi saksi dan anggota badan akan mula bercakap. Maka dia akan terpaksa mengakui. Dia akan berkata, memang benar dan terdapat banyak lagi dosa yang belum diberitahu. Allah SWT akan berfirman, ya, kami telah mengampunkannya. Oleh sebab itu sangat penting bahawa seseorang itu adalah banyak menggunakan anggota badannya untuk melakukan amalan kebaikan, kerana anggota badan akan menjadi saksi kepada kedua-dua jenis amalan, baik dan buruk. Dalam hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentangkan agar anak-anak jari digunakan untuk menghitung wirid yang dibaca. Ini kerana dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentangkan supaya umat yang perbanyakkan berulang alik ke masjid supaya kesan tapak kaki juga akan menjadi saksi dan akan ditulis ganjaran pahala. Betapa bertuahnya jika seseorang itu tidak ada amalan buruk yang akan didapat saksikan kerana dia tidak melakukan sebarang dosa atau dia diampunkan dengan taubat dan sebagainya. Sedangkan jika dia mempunyai ratusan ribu saksi di atas amalan baiknya, perkara ini akan terhasil dengan mudah. Apabila terlaku sesuatu dosa, maka segeralah dia menghapuskan dosanya dengan bertaubat. Dengan cara ini, seseorang itu seolah tidak mempunyai dosa pun, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang ke-33 pada bahagian kedua dalam bab kedua. Sementara itu, amalan kebaikannya akan kekal dalam buku catatan amalannya. Dia juga mempunyai saksi bagi amalan baiknya. Semua anggota badannya yang digunakan untuk melakukan amalan kebaikan akan menjadi saksi baginya. Diriwayatkan dalam banyak hadis dengan lafaz yang berbeza bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri menghitung wirid yang dibaca dengan menggunakan jari-jarinya. Hazrat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih dengan jarinya. Selanjutnya dalam hadis 18 di atas dapat juga amaran bahawa dengan kelalaian daripada mengingati Allah SWT akan menyebabkan seseorang itu terjauh daripada rahmat Allah SWT. Dengan ini dapat difahami bahawa seseorang yang terhindar daripada berzikir adalah juga terhindar daripada rahmat Allah SWT. Dalam Al-Quran, Subhanahu wa ta'ala berfirman bahawa ingatlah kepadaku, maka akan aku mengingati kamu dengan mendatangkan rahmat kepada kamu. Allah SWT menentukan bahawa dia akan mengingati hamba-Nya apabila hamba-Nya mengingatinya. Sabda Rasulullah SAW dalam surah Az-Zukhruf ayat 36-37, wa man ya'shu 'an zikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Artinya, dan sesiapa yang berpaling daripada mengingati Allah yang Maha Pemurah dan tidak mengendahkan pengajaran yakni Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang Maha Pemurah, kami akan adakan baginya syaitan yang menghasut dan menyesatkannya. Lalu syaitan itu menjadi teman yang tidak renggang daripadanya, dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu tetap menghalang mereka di jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahawa mereka orang-orang yang mendapat hidayah. Surah Az-Zukhruf 36-37. Jika seseorang berpaling, yakni dengan sengaja daripada mengingati Allah yang Maha Pemurah, daripada apa je bentuk mengingati Allah, sama ada membaca Al-Quran atau bentuk zikir-zikir lain, maka dia akan diserahkan kepada satu syaitan, dan syaitan itu akan sentiasa bersamanya. Syaitan itu beserta kawan-kawannya yang lain semuanya akan bersama-sama menghalang mereka yang berpaling daripada mengingati Allah daripada jalan yang lurus. Mereka menganggap bahawa mereka berada pada jalan hidayah.
Menurut sebuah hadis lagi, bagi setiap orang ada satu syaitan yang tetap berada bersamanya. Bagi seorang kafir, syaitan itu akan sentiasa bersamanya, sama ada semasa makan, minum dan tidur. Tetapi bagi seseorang mukmin, syaitan berada agak jauh dan sentiasa ternanti-nanti. Apakah si mukmin itu mula lalai, maka syaitan akan menyerangnya. Pada tempat yang lain dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Surah Al-Munafikun 9-11. Wahai orang yang beriman, janganlah harta dan anak kamu, yakni begitu juga dengan perkara yang lain, melalaikan kamu daripada mengingati Allah SWT. Sesiapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang yang rugi. Dan belanjakanlah sebahagian daripada apa jua, yakni harta benda yang telah kami berikan kepada kamu, yakni pada jalan Allah SWT, sebelum datang kematian kepada salah seorang antara kamu. Lalu berkata dengan penuh penyesalan, Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak memberi peluang kepadaku untuk beberapa hari dengan menangguhkan kematian ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang salih. Dan Allah sesekali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui setiap amal perbuatan kamu, apa jua yang dilakukan, sama ada baik ataupun buruk. Terdapat hamba Allah SWT yang pada bila-bila masa pun tidak pernah lalai daripada mengingati Allah. Hazrat Shibli radhiyallahu anhu berkata, saya melihat di satu tempat budak-budak sedang membaling seorang gila dengan ketelan tanah. Saya telah memberi amaran kepada budak tersebut. Budak-budak itu berkata, orang ini mendakwa bahawa dia dapat melihat Allah SWT. Saya mengapari orang itu dan kedengaran dia berkata sesuatu. Saya mula memberi perhatian penuh untuk mendengar apa-apa yang dikatakannya. Dengan perlahan dia berkata, Ya Allah, syukur kerana engkau telah mengizinkan budak-budak ini mengganggu aku. Saya memberitahunya. Budak-budak itu membuat satu tuduhan terhadap kamu. Dia bertanya, apa yang dikatakan oleh mereka? Saya memberitahunya. Budak-budak itu berkata bahawa kamu mendakwa bahawa kamu melihat Allah SWT. Setelah mendengar perkara tersebut, maka dia menjerit dan berkata, Wahai Shibli, demi Allah zat yang kerana mencintainya, aku telah dibiarkan dalam keadaan sengsara. Aku terasa dalam keadaan terumbang ambing, sama ada hampir atau jauhnya aku dengannya. Sekiranya sekejap saja tumpuan hatiku tidak kepadanya, maka hatiku akan hancur kerana perpisahan itu. Setelah berkata demikian, dia berlari meninggalkan aku sambil membaca syair ini. Hayaluka fi aini wa zikruka fi fami wa maswaka fi qalbi fa aina taghib. Wahaimu sentiasa dalam pandanganku, lidahku sentiasa dalam menyebutmu, tempat kediamanmu dalam hatiku, maka bagaimana engkau boleh hilang daripadaku? Ketika Hazrat Junaidi Baghdadi radhiyallahu hampir meninggal dunia, seorang telah mentakdirkan kepadanya kalimah La ilaha illallah. Beliau menjawab, aku tidak pernah melupakan pada bila-bila masa pun. Yang ini peringatan itu adalah untuk orang yang pernah lalai. Hazrat Mamshad bin Nawari radhiyallahu adalah seorang Allah yang masyhur. Ketika beliau hampir meninggal dunia, seorang yang berada di sisinya mendoakan kepadanya semoga Allah SWT menganugerahkan sekian-sekian nikmat di syurga untuk beliau. Hazrat Mamshad dan juga ketawa bila mendengar doa tersebut. Beliau berkata, sejak 30 tahun syurga beserta kenikmatan serta keinginan sentiasa berada di hadapanku. Tidak pernah pun aku memalingkan tumpuanku daripada Allah SWT untuk beri tumpuan kepadanya. Ketika Hazrat Ruwaim hampir meninggal dunia, seorang telah mentalkinkannya. Beliau berkata, aku tidak kenal sesuatu selain daripada Allah SWT. Sadaqallahu Rasulullah SAW, Sadaqallahul Azim, Sadaqallahu Azim, Sadaqallahu Rasulullah SAW.